tahniah guys kepada pemenang motor dan juga washing machine semalam. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang support kita. So semalam pemenang kita, tak silap saya, ada 2 orang Melayu dan 1 orang India. Kita punya customer daripada WK Seafood ni, kita ada Cina, kita ada Melayu, kita ada India. So ibarat macam kita ni duduk dalam satu kapal, kita ada 3 bangsa, semua bangsa ada buat pembelian dengan kita. Okay, tak kisah Cina atau Melayu atau India. Benda yang saya nak tekankan untuk you all, untuk anak-anak muda zaman sekarang ni, jangan takut untuk buka perniagaan. If kalau korang takut untuk buka perniagaan, usaha kena ada. Sampai bila nak bekerja dengan orang? So macam sekarang, saya ada isu dekat saya punya kedai ni. Mulut orang kita tak boleh nak tutup. So awak buat je apa yang awak dah buat. Ini bukannya nasihat, ini kata-kata untuk korang semua yang dekat luar, yang buat bisnes tapi bisnes korang tengah drop, korang teruskan je. So dekat sini 3 benda paling penting. Usaha, doa dan juga tawakal. 3 benda ni sangat-sangat penting. Sembayang jangan tinggal. Okay? Doa ibu tu paling berkesan. Dekat sini kalau korang buka satu bisnes, korang berjaya macam mana sekalipun, tapi sembayang keparit, doa tak ada, harapkan usaha saja pun takkan boleh berjaya sampai bila-bila.